Sebab kedua yang saya tinggalkan dia adalah isu yang besar, yang ramai orang sekarang ini sudah lupa. Ketika itu, perkara ketiga, saya rasa Cikgu Bat pun tahu. Saya tengok bila saya bekerja dengan Anwar Ibrahim, terlalu banyak NGO asing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara Sufi, pengerusi majlis, dengar. Saudara Sufi, pengerusi majlis, Ustaz Salahuddin Nasir, YDP PAS Kawasan Gombak, sahabat penceramah saya malam ini, Saudara Badrul Hisham ataupun Cikgu Bat, pengerusi Wawasan Negeri Sembilan, yang kita kira baru sahaja mendapat kemenangan besar di Negeri Sembilan di pilihan raya baru-baru ini. Saudara Cikgu Bat ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya kenal dia lama sebab saya pernah bersama dengan Anwar, dia pun pernah bersama dengan PKR. Dia ni memang panglima perang yang sangat cukup hebat. Saya rasa dia ni, kalau Anwar hari ni kerat dia 18 pun, dia bangun, dia balik, dia lawan juga Anwar. Masa tahun 2008 dulu saya ingat, Cikgu Bat, orang lain minta dengan Anwar semua seat yang boleh menang. Dia seorang saja pemimpin keadilan yang minta nak lawan di Rembau, lawan menantu Perdana Menteri ketika itu dan naib Ketua Pemuda UMNO. Confirm kalah punya seat. Tapi dia punya semangat untuk berjuang, dia tetap lawan di Rembau. Itulah beritupukan kepada Cikgu Bat kita. Itu bila saudara Ikhman beritahu saya Cikgu Bat akan hadir malam ni, saya kata, dia tak penat ke? Baru lepas Johor 2 minggu, sambung Negeri Sembilan. Ini betul-betul panglima perang betul ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ni jarang-jarang berceramah. Ini merupakan antara ceramah ulung saya di Selangor ni di atas pentas PAS. Saya meninggalkan Anwar Ibrahim pada tahun 2010. Lama dah tuan-tuan dan puan-puan. Lagi lama daripada Cikgu Bat, lagi lama daripada PAS meninggalkan Anwar. 2010 saya dah tinggal lah. Saya dah kenal lah Anwar masa tahun 2010. Saya bekerja dengan dia lebih kurang 2-3 tahun. Saya tinggalkan dia. Saya masuk UMNO. Saya tinggalkan Anwar atas sebab-sebab yang tertentu. Mungkin saudara-saudari pernah tengok ceramah saya ketika saya berada dalam Barisan Nasional. Bagaimana saya menentang Anwar ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak sebab sebenarnya yang membuatkan saya sebagai staf dia meninggalkan dia. Saya bekerja dengan dia mungkin tidak lama, dalam masa 2 ke 3 tahun saja. Tapi saya ni orang yang boleh dikatakan hampir 24 jam dengan dia. 24 jam ni tuan-tuan dan puan-puan, kecuali dia tidur dengan dia masuk toilet, saya tak ikut. Tapi time lain, mesyuarat, panggilan telefon, di pejabat, di rumah, semua saya ada. Dan depan mata saya tengok secara dekat. Hari ni yang ceplos-ceplos, staff-staff yang baru ni, sebab Anwar ni sekarang dah jadi Perdana Menteri, dia ramai staff. Ketika itu dia tak ada staff, ada 2-3 orang. Ada ketika itu tu, saya ni, 1 orang saja yang menjaga dia. Jadi sepanjang masa saya dengan dia, dan saya mempunyai peluang untuk mengenali dengan lebih rapat pemimpin yang dikatakan anugerah Tuhan ini. Sebab itulah saya cepat sikit tersedar, tapi saya selamatlah. Walaupun masa tu jambu juga. Sekarang jambu tak tahulah. Umur pun dah 40, nampak muda. Tapi umur dah 41 dah tuan-tuan dan puan-puan. Masa saya dalam ceramah, kalau tengok yang viral dekat TikTok tu, itu umur 20 lebih, 13 tahun, 14 tahun lepas. Ni dah orang dah habis dah umur pemuda ni Sufi. Dah tua dah, anak dah sekolah menengah dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab pertama saya tinggalkan Anwar mungkin saya tak nak ulas malam ini. Sebab benda tu saya dah bercakap berkali-kali berpuluh tahun yang lepas. Of course, mengenai kes itulah. Kita tak payah sebut benda tu. Benda dah lepas. Sebab kedua yang saya tinggalkan dia adalah isu yang besar. Yang ramai orang sekarang ini sudah lupa. Ketika itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, waktu itu PAS saya ingat masih bersama Pakatan Rakyat dah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kuat defend Anwar masa tu. Sama. Ketika itu ada isu mengenai ucapan Anwar di London School of Economics tahun 2010. Isu dia mengenai apa?
ucapan Anwar itu menyentuh mengenai pluralisme agama. Dan perkara ini bukan kita cipta. Perkara ini bukan ketika itu musuh-musuh Anwar cipta. Ini adalah ucapan daripada Anwar sendiri. Dan orang yang bertanya pada Anwar mengenai ucapan dia ini bukan orang yang biasa. Kawan-kawan Anwar daripada ABIM. Kawan-kawan Anwar daripada zaman dia student yang bergerak dalam gerakan Islam sekali dengan dia. Ketika itu ada Ustaz Ismail Mina, Profesor Siddiq Baba. Bertanyakan pada Anwar, mereka melakukan satu muzakarah. Sahabat-sahabat ABIM, kawan-kawan Anwar, ada juga pemimpin-pemimpin PAS ketika itu. Menghentam dan bertanya pada Anwar mengenai pluralisme agama ni. Mengapa kamu berkata sedemikian? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah ada jawapan yang cukup tuntas daripada Anwar menjawab kenapa dia mengucapkan perkara-perkara itu di London School of Economics. Tidak ada sampai hari ini. Sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini dia tunjuk, ya dia ini pemimpin Islam, pemimpin hebat. Kita balik. Perkara ini tak perlu saya nak ulang banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak. Masih ada lagi di internet. Sedangkan di Parlimen, Menteri Agama ketika itu mengesahkan bahawa JAKIM telah membuat kajian terperinci. Ini JAKIM, Jabatan Kebajikan Islam Malaysia, JAKIM. Sebuah badan kerajaan. Membuat study, memperincikan ucapan Anwar. Dan JAKIM mengesahkan bahawa terdapat unsur pluralisme agama dalam ucapan itu. Dan Anwar kata, oh ini bukan, ini dia punya staff tulis ucapan. Kamu sebagai pemimpin, bila staff tulis ucapan, kalau staff merepek, letak buku komik, kamu baca buku komik. Tentu kamu semak dan kamu baca dan kamu faham erti ucapan kamu ini. Jadi perkara itu, saya ingat Dr. Uthman Al-Muhammadi, seorang profesor di ISTEC, almarhum Ustaz Uthman Al-Muhammadi, menulis dengan panjang lebar 12 poin. Masih ada dalam internet kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok. Mengenai ucapan Anwar di London School of Economics. Dan ini bukan perkara kecil. Pluralisme agama bukan perkara kecil. Ianya agak menggoncang akidah. Jika tidak dibetulkan, fahaman ini adalah fahaman yang sangat bahaya untuk orang Islam di negara ini. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, saya rasa Cikgu Bat pun tahu. Saya tengok bila saya bekerja dengan Anwar Ibrahim, terlalu banyak NGO asing yang turun untuk membantu kami. Terutama antaranya adalah National Endowment of Democracy, NED, yang dipelopori oleh Carl Gershman. Carl Gershman ni tuan-tuan dan puan-puan, seorang Yahudi, kawan baik Anwar. Open Society Institute, Konrad Adenauer Foundation, Frederick Naumann Foundation, semua ini adalah NGO atau pertubuhan yang didalangi oleh Zionis, didalangi oleh Yahudi, didalangi oleh orang-orang Amerika. Mula-mula kita bangga, oh ini tengok Anwar punya hebat, orang asing datang nak tolong kita. Tapi bila kita fikir balik tuan-tuan dan puan-puan, orang Yahudi ni, kalau dia dah sampai bagi duit pada kita, saya tak cakap dia bagi duit pada Anwar lah, tapi dia bagi duit pada NGO yang pro keadilan, yang pro amanah, pro DAP, dia melatih, begitu juga bersih, C4 dan macam-macam lagi. Dan dia bagi latihan. Orang Yahudi ni, kalau dia turun di negara Islam untuk bantu daripada segi politik, ingat dia tak nak ada timbal balas balik ke? Jadi terdetik di hati saya pada ketika itu, ini satu perkara yang sangat bahaya. Bukan sesuatu perkara yang kita boleh pandang, oh inilah kehebatan Pakatan Rakyat, kehebatan Anwar. Boleh jemput kawan-kawan daripada Amerika. Yahudi pun boleh dengar cakap dia. Tidak. Orang ini jauh lebih bijak daripada kita. Jauh lebih pandai, mempunyai sokongan, kewangan yang kuat. Muslihat yang besar. Kalau dia sanggup duduk bantu daripada segi kewangan, daripada segi teknikal, tentu ada sesuatu yang diminta kembali. Itu sebab ketiga. Sebab keempat, manifesto. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, sejak tahun 2007-2008, saya ingat saya dengan Anwar datang sini 2-3 kali juga kot. Ketika itu Azmin jadi nak bertanding jadi ahli parlimen buat kali pertama. Apa yang dia janji? Menang hari ini, esok minyak turun. Dan diulang selama beberapa tahun. Sekarang ni dia tak mengaku dia pernah berjanji.
Saya tuan-tuan dan puan-puan, bila dia cakap macam tu, saya ni setiausaha sulit dia. Mana-mana dia pergi, saya ikut. Bila dia cakap macam tu, Anwar ni dia ceramah bukan satu hari, dia ceramah 7, 8 tempat satu hari. Bila dia sebut dia hari ini menang, besok minyak turun. Itu tandanya ceramah dia dah nak habis. Jadi saya dengar queue tu, saya telefon bodyguard apa semua. Okey, standby, kita nak gerak tempat lain. Tuan-tuan dan puan-puan dengar satu kali, saya dengar 7-8 kali setahun tu. Jadi saya tengok dia punya janji ni, mula-mula janji minyak turun RM1.50. Yalah ketika itu minyak pun tinggi RM2.70. Kan kalau ingat balik. Pertama minyak turun. Kedua apa tuan-tuan dan puan-puan? Pendidikan percuma untuk seluruh rakyat Malaysia. Daripada tadika sampailah universiti. Dan saya ambil segala janji ni. Kan, kita ni orang yang suka mengkaji. Saya tanya kawan-kawan daripada, ada kawan yang pernah bekerja di Khazanah. Ada kawan yang pernah kerja di MOF. Khususnya MOF, Kementerian Kewangan, saya tanya. Ini janji ni, dia kata, saya tanya, boleh ke kita buat? Minyak RM1.50 dengan pendidikan percuma. Boleh tak kita buat? Kawan-kawan ni kata, Mi, kalau boleh buat, BN ni pun nak menang pilihan raya. Dia buat lama dah. Ini janji, kalau dibuat, insya-Allah negara ni akan bankrupt, dia kata. Sebab mereka ni orang yang tahu. Mereka orang yang duduk menjaga kewangan negara. Dia kata. Kawan-kawan dalam BN pun cakap sama. Ini kalau dah boleh buat, kami dah buat lama dah. Kami pun nak menang pilihan raya, kami pun nak popular. Tapi masalahnya tak boleh dibuat. Kalau dibuat, negara akan menanggung hutang yang besar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang peliknya hari ini, minyak tak turun, pendidikan tak percuma, tapi hutang negara tetap naik. Hari ini dah berapa? Sufi? 1.3 trilion. Zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri, 680 bilion, dia kata negara dah nak bankrupt. Hari ini negara berhutang 1.3 trilion. Inilah Madani punya hebat menjaga negara, dia kata. Ini ceplos-ceplos ni. Inilah kehebatan Anwar Ibrahim, pemimpin anugerah Tuhan, mengurus ekonomi dengan baik. Kepala otak kamu. Jadi itu sebabnya. Jadi saya tengok manifesto ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan sebab saya sokong atau tidak manifesto tu. Kita nak tengok ketelusan Anwar sebagai pemimpin. Yang pertamanya, kalau dia buat manifesto, berjanji macam-macam, pertamanya kalau dia tak tahu benda tu tak boleh buat, maknanya dia tidak layak untuk jadi pemimpin sebab dia tak pandai. Sebab dia tak tahu pun benda tu boleh buat. Atau situasi kedua, dia tahu benda tu tak boleh buat, dia menipu seluruh rakyat Malaysia pun tak layak jadi pemimpin. Sebab itu kita kena kaji balik manifesto ni. Penipuan manifesto ni bukan perkara yang kecil. Kita kena tanya dia, engkau tak tahu ke engkau buat tak tahu? Kalau engkau buat tak tahu, maknanya engkau pembohong. Baru-baru ni dia nak saman Tuan Ibrahim Tuan Man sebab cakap dia pembohong. Saya punya gelak tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat Tuan Ibrahim Tuan Man tak payah jemput saya, tak payah jemput Cikgu Bat kalau nak pergi mahkamah jadi saksi. 30 juta rakyat Malaysia ni boleh jadi saksi. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh jadi saksi, betul tak? Buka mulut je. Tuan-tuan cakap bukan saya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam sejarah pemimpin dekat Malaysia ni, Anwar ni adalah pemimpin nombor 1 yang paling ramai orang-orang kanan dia meninggalkan dia. Yang tinggalkan dia ni bukan setakat ceplos-ceplos. Saudara Ezam Makno, bekas setiausaha politik dia, pernah masuk dalam penjara. Saya sendiri, staf dia, pemimpin-pemimpin keadilan. Kalau nak disenaraikan, saya tak ingat dah berapa ratus dah tinggalkan dia. Baru-baru ini Rafizi, Roziah, Nik Nazmi, orang yang paling rapat dengan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan orang-orang ni semua boleh berfikir. Boleh mengenali Anwar dengan cara dekat. Yang baru-baru yang berada dalam parti keadilan sekarang ni, orang yang tidak pernah dekat dan tidak pernah kenal dengan Anwar Ibrahim. Saya kenal, Cikgu Bat kenal. Sebab itu kami mengambil keputusan untuk tinggalkan dia. Jadi, paling ramai. Kita tengok Datuk Najib masuk dalam penjara, penyokong dia ramai lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kualiti pemimpin ni. Pemimpin PAS, ada berapa kerat lah yang tinggalkan pun. Kan, hanya jadi amanah ni, PAN ni. Itu je lah. Yang lain semua istiqamah. Anwar nombor 1. Paling ramai orang kanan dia tinggalkan dia. Nombor 2 siapa? Saja nak ngusik. Tan Sri Muhyiddin.
Jadi kita benda ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 19 ahli parlimen tinggalkan dia. Dia kalau tinggalkan, pergi jadi parlimen-parlimen kerajaan, kena beli, kita faham. Kan? Ditinggalkan, jadi ahli parlimen manggang juga. Jadi kita kena tanya soalan-soalan ni tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita boleh pandang sebelah mata je. Mesti ada sebab. Orang yang rapat dengan seseorang pemimpin, kumpulan yang rapat dengan seorang pemimpin, bergerak meninggalkan dia, tentu ada sebab. Bukan kita tengok daripada jauh, kita tengok dekat social media, kita baca dekat social media. Ada cerita di sebalik cerita. Jadi kita kena kaji dan kita kena faham benda tu sebelum kita buat apa-apa keputusan. Sepanjang 4 tahun Anwar jadi Perdana Menteri, saya rasa sebab tu tadi saya cakap dengan siapa, Papa Berry, saya cakap, saya ni nak berceramah mengenai Anwar ni, saya dah tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Sebab dulu tahun 2010 saya tinggalkan dia, banyaklah saya cakap pasal dia ni, sebab orang tak kenal dia. Tapi hari ni dia dah jadi Perdana Menteri dekat 4 tahun. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan dah cukup kenal siapa Anwar Ibrahim dengan Pakatan Harapan ni. Betul ke tak betul? Dah tahu ke tak tahu? Bohong tak bohong? Tuan-tuan cakap, bukan saya cakap. Harga minyak tak turun. Bukanlah kata tak turun. Harga minyak turun 6 sen. Itu yang dibangga-banggakan. Yang dijanjikan tak tahulah berapa. Dulu dia janji turun 50 sen. Kali ini dia turun 60 sen, dia bagi kuota 200 liter sebulan. Itu pun dengar-dengar macam ada nak turun lagi 100 liter. Dia kata 1% je rakyat yang pakai 1 liter. Tak tahu mana dia dapat data, tak tahu mana dia dapat statistik. Keseluruhan kawan-kawan saya semua hujung bulan mengadu tak cukup. Tak tahu tuan-tuan dan puan-puan cukup ke tak cukup, saya pun tak tahu. Harga minyak turun 6 sen. Kuota 200 liter. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, tengok harga telur naik. Subsidi telur ditarik. Saya di rumah, minyak ni tak lagut, tapi telur lagi banyak. Keluarga banyak ramai. Ada anak 3-4 orang. Dan kita makan telur ni lagi banyak daripada makan minyak petrol tuan-tuan dan puan-puan. Secara tak sedarnya, sebenarnya, kita belanja pada kerajaan ni lebih daripada apa yang diturunkan 6 sen tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi Tesco, pergi Speedmart, pergi Lotus, ada tak barang yang turun harga hari ni? Tak ada tuan-tuan dan puan. Kita tahu harga barang ni daripada zaman para mesuara dulu, dia memang akan sentiasa naik. Kita tahu. Dan rakyat sudah sedar benda tu. Datanglah Perdana Menteri macam mana sekalipun, harga barang tetap akan naik. Tetapi seorang Perdana Menteri ataupun kerajaan yang bertanggungjawab, apa dia kena buat? Dia kena kawal kenaikan harga barang. Tak boleh harga barang tu naik terlalu tinggi sehingga rakyat tak mampu. Kalau dulu kita tengok, zaman dulu harga barang naik, kadang-kadang dia naik 20 sen. Dia naik 10 sen. Kan? Ada hari dia turun sikit, ada hari dia naik sikit. Gaji pun perlahan-lahan naik. Jadi rakyat masih mampu untuk beli barang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sejak 2-3 tahun yang lepas ini, sebab saya ni rajin pergi Tesco, saya sendiri beli barang. Kan? Suami Misali, dia selalu beli barang. Saya tengok harga barang, Masya Allah, melampau naik. Bukan saja barang makan, daripada saya shampoonya, sabunnya, segala keperluan rumah ni dah naik. Anak-anak kita hari ni, pasangan yang muda yang baru berkahwin, semua mengadu. Nak memewah-mewahkan anak, nak belanja anak aiskrim, nak belanja anak KFC, bukan macam dulu lagi. Kerana duit yang ada, tiap-tiap bulan ni terpaksa dicatu-catu. Kerana terpaksa menghadapi kos sara hidup yang tinggi. Dan kerajaan buat apa? Dia bagi RM100. Itu pun setahun sekali dapatlah RM100. Dulu dia kata, kalau BN jatuh, RM50 penuh satu troli. Hari ni dia dah naik RM300 pun tuan-tuan dan puan-puan tak penuh lagi satu troli. Betul tak betul? Harga minyak naik, harga barang naik, hutang negara naik, ringgit. Ringgit Malaysia hari ni masih lagi berada pada paras RM4 $1. RM4.10. Ada hari dia naik, ada hari dia turun. Tapi tak pernah cecah lagi RM3.90, RM3.80. Zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri, ringgit pernah cecah RM3.30. Pakatan Harapan kata apa masa tu? Negara bankrupt. Hari ini RM4.10, ekonomi negara sangat bagus. Reserve Bank Negara. Semalam kita tengok news. Reserve Bank Negara turun beratus-ratus juta dolar. Dulu reserve turun sikit je dia dah kata nak bankrupt. Hari ini inilah kehebatan Anwar menjaga negara Malaysia.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sepanjang 3 ke 4 tahun ni tidak ada apa yang boleh dibanggakan dengan kerajaan Malaysia ni. Tak ada. Yang ada adalah cakap politik saja. Bila rakyat marah, bila rakyat tegur, kamu emosional. Kamu melenting. Dekat Negeri Sembilan melenting. Cakap ni Melayu nak sokong penyakau. Sufi tanya tadi, adakah UMNO masih penyakau? UMNO penyakau ke tak penyakau, tuan-tuan dan puan-puan? Tak. Siapa yang bersihkan dia? Pakatan Harapan. Hari ni kamu orang Pakatan Harapan, jangan cakap UMNO sakau. Yang clearkan UMNO kamu. RCI tabung haji, baiklah. Kita setuju. Kalau nak diambil tindakan, kalau betul ada salah, kita setuju ambil tindakan. Tapi kita juga belum tanya pada kerajaan, yang kamu sorok 3 tahun buat apa? Oh, sebab dia kawan kamu masa tu kamu sorok. Hari ni kamu dedahkan, kamu bogilkan dia. 3 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Dan kena ingat prinsip. Menyorokkan kesalahan juga adalah satu kesalahan. Jadi jangan kamu belagak hero lah hari ni. Dan saya tak kisah orang nak kata UMNO sakau, bagi saya Pakatan Harapan sudah sucikan UMNO, maka bolehlah kita berkawan dengan UMNO, tak ada masalah. Demi untuk penyatuan ummah. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan UMNO tahun 2010, saya masuk UMNO. Ketika itu saya rasa keperluan untuk saya mempertahankan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional daripada Pakatan Harapan. Pakatan Rakyat, termasuk PAS lah masa itu. PAS kuat tentang aku masa tu. Ketika itu. Jadi saya masuk UMNO 16 tahun saya dengan UMNO. Sampailah UMNO berkahwin dengan PH tu, saya cakap tak boleh lah. Masa ini saya prinsip saya senang. Prinsip saya bukan wang, bukan kedudukan, bukan jawatan. Prinsip saya adalah Malaysia harus diselamatkan daripada Anwar dan Pakatan Harapan. Itu jelas. Jadi bila UMNO berkawan dengan Pakatan Harapan, saya tak nak menyeneng-nyenengi. Tak ada seorang dua kawan yang dulu bukan main bantai Anwar, hari ni punya dalam UMNO ni punya angkat Anwar Ibrahim. Saya tak nak sebut nama lah, tuan-tuan dan puan-puan pun tahu. Jadi bila rakyat tegur, bila rakyat marah, bila rakyat lawan kamu gunakan polis, kamu gunakan SPRM, kamu gunakan MC untuk tekan rakyat. Kamu koyak. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang Malaysia ni ada Perdana Menteri, saya tak pernah tengok Perdana Menteri kuat koyak macam ni. Daripada zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak tu macam-macam lah masalah dihadap dengan 13 Mei-nya, dengan DAP-nya. Tun Mahathir macam-macam juga dengan reformasi. Dia tak koyak, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu dia kata, oh, kita kalau jadi kerajaan, kita akan bubarkan semua akta drakonian. Semua akta yang menekan rakyat, menekan kebebasan bersuara, kita akan hapuskan. Dah hapus ke belum? Malah digunakan lagi akta-akta ni. Ni saudara Cikgu Bat dah berapa kali dah kena, saya pun tak tahu dah. Kan? Bila dengar Cikgu Bat pergi IPD ni, macam orang pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan, biasa. Macam pergi kunungi kahwin. Digunakan. Dulu Tuan Mahathir ni, bila dia nak guna akta-akta ni pada musuh politik, dia kurang-kurang dia attack level yang atas tu. Ezam, kan? Orang-orang yang tinggi kena. Ini tuan-tuan dan puan-puan punya koyak kerajaan hari ni, yang dekat bawah, budak-budak main TikTok pun kau pergi bedal. Apa ke benda ni? Saya Sufi pun kena panggil lah baru-baru ni dekat Negeri Sembilan. Sufi punya baik punya manusia pun dia panggil. Tunggu Papa Berry, tunggu time. Dah kena dah. Tengok. Saya tak tahulah, cakap banyak-banyak kan kena juga. Jadi semua tak ada apa, tak ada reformasi yang dibawa. Tak ada perubahan yang dibawa. Kita tahu dalam keadilan tu ramai yang menuntut reformasi, ramai yang menuntut keadilan daripada Anwar Ibrahim. Alas kau tengoklah apa reformasi yang dia bawa. Hari ini kita tengok selepas kalah di Negeri Sembilan, DAP pula nak buat kongres meninggalkan Anwar. Saya nak ulas DAP nak buat kongres ni. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila DAP walaupun dia belum keluar kerajaan, tapi dia sanggup buat satu kongres untuk bincang mengenai menarik diri daripada kabinet, ini adalah satu signal kepada Anwar Ibrahim sendiri. Dia belum adakan kongres tu, dia nak buat kongres tu sendiri pun dia dah beritahu Anwar, engkau tak kompeten jadi Perdana Menteri. Engkau orang Cina, masyarakat Cina, kita faham masyarakat Cina penting dia apa? Ekonomi. Kalau ekonomi berada dalam keadaan baik, dia tak ada masalah. Wak Imam Parti apa sekalipun.
Tapi sekarang rakyat, orang-orang Cina sendiri sudah merasa bahang perlahannya ekonomi di Malaysia ini. Mereka orang berniaga. Mereka berniaga pun perlahan. Jadi apa yang mereka buat? Mereka marah pada DAP. DAP marah pada Anwar. Jadi DAP nak keluar daripada kerajaan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan percayalah, ini cumalah satu wayang daripada DAP saja. Baik, kamu keluar daripada kabinet. Jadi apa permasalahan kerajaan ketika selepas itu, kamu tak perlu ambil tanggungjawab lagi. Tapi kamu berada dalam kerajaan. 40 kerusi. Kamu boleh tekan kerajaan. Kamu boleh tekan Anwar. Kamu boleh cakap Anwar, "Oi, Anwar, laksanakan apa dasar yang kami mahu. Kalau tak kami keluar 40." Anwar jatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini cuma wayang opera Cina daripada DAP saja. Dan saya tak terkejut, Anwar pun juga merestui wayang ini. Mereka ini penuh dengan wayang. Penuh dengan cerita karut. Jadi rakyat jangan mudah tertipu. Minta air. Minum dulu. Bismillah. Di parlimen tuan-tuan dan puan-puan, DAP mempunyai 40 kerusi. Walaupun PAS merupakan parti yang terbesar di parlimen, tetapi sayangnya PAS berada di dalam blok pembangkang. Dalam blok kerajaan, DAP sahajalah satu-satunya parti yang kalau dia tarik sokongan daripada kerajaan hari ini, kerajaannya jatuh. Kalau UMNO tarik, Anwar masih Perdana Menteri. Kalau GPS tarik, Anwar masih Perdana Menteri. Kalau PKR sendiri pun tarik sokongan, Anwar masih Perdana Menteri. Begitulah berkuasanya DAP. Begitu juga di Selangor. Kalau kita tengok Selangor ini daripada 17 kerusi, monopolinya adalah DAP. Kalau kita tengok di Selangor ini ada 32 kerusi milik Pakatan Harapan. 17 daripadanya DAP. 4 daripadanya adalah Parti Amanah yang kita kira DAP jugalah. Boleh kira. Begitu juga di Negeri Sembilan sebelum ini. Kerajaan Negeri Sembilan, 17 kerusi PH. Ada 11 DAP dan 1 Amanah. Jadi DAP ni, bila kita bagi undi pada Pakatan Harapan, DAP akan berkuasa secara total. Di mana ada DAP, di mana ada kerajaan yang ditubuhkan oleh Pakatan Harapan, DAP akan mempunyai suara yang paling banyak. Dan DAP menjadi kingmaker. Kalau DAP keluar, tarik saja sokongan, jatuh kerajaan negeri itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Negeri Sembilan, kita seru penyatuan ummah. Kita seru orang Melayu semua bergabung. 2 parti Melayu, PAS dan UMNO. Dan juga beberapa parti komponen yang lain, parti Wawasan. Wawasan menjadi jambatan kepada persahabatan PAS dan UMNO. Hari ini bukan soal kita nak cuba-cuba lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bukan soal kita rasa nak main tukar-tukar kerajaan macam dulu. Orang Malaysia, rakyat Malaysia sudah tahu akibatnya apabila kita mengundi dengan perasaan yang tak apa kita cuba, tak apa kita cuba. Orang Melayu dah rasa bahananya. Menjadi rakyat di bawah kerajaan yang dimonopoli oleh DAP. Jadi kita minta 2 parti ini bergabung dan alhamdulillah kejayaan di Negeri Sembilan 25 kerusi kita menang. Dan di Negeri Sembilan ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan kerana PAS, bukan kerana UMNO, bukan kerana Wawasan, tetapi kerana rakyat orang Melayu itu sendiri yang mahukan penyatuan. Dan kita kena ingat benda ni. Sebagai seorang orang politik, sebagai parti politik, kita tidak boleh kecewakan orang Melayu di bawah. Orang muda, orang tua, orang yang pertengahan umur, masing-masing keluar pagi-pagi memberi undi pada PN dan BN kerana mereka beritahu pada pemimpin PN, nak beritahu pada pemimpin BN, wahai pemimpin-pemimpin Melayu, bersatulah kamu. Jangan lagi berpecah. Kerana kamulah payung kami, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu, bila ada isu mengenai negeri Melaka, ada parti ni kata nak berapa kursi, parti ni nak kata berapa kursi, ada yang dah bergaduh, saya cakap sabar. Sebab itu pentingnya sabar. Sebab apa? Sebab penyatuan ummah ini, kalau kita kira digabungkan segala undi, cuma satu tempat saja yang kita belum boleh takluk. Pulau Pinang. Putrajaya, kita takluk. Selangor, insya-Allah jadi milik PN dan Barisan Nasional. Di negeri-negeri lain juga sama. SG4 tak payah cakap lah. Itu tak boleh kerak dah. Itu memang bulan memang tak boleh nak buat apa dah. Semangat orang utara. Jadi,
Sebab itu orang Melayu memberi referendum kepada pemimpin Melayu itu sendiri di Negeri Sembilan. Dan kena ingat, di Melaka kita tidak boleh bergaduh. Mesti ada tolak ansur. Kalau orang yang dapat sedikit, janganlah marah. Biarlah. Tentu ada pembahagian kerusi yang lain. Sebab Pakatan Harapan hari ini, nyawa Pakatan Harapan hari ini cuma satu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Perpecahan PN dan BN. Setiap masa, setiap detik, apa yang diminta dan didoakan oleh Pakatan Harapan adalah supaya Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kembali berpecah dan bergaduh satu sama lain. Itu sahaja. Tanpa formula perpecahan ini, mereka tahu mereka akan kehilangan kuasa tidak lama lagi. Dan insya-Allah kalau kita gabungkan sinergi dengan jentera PAS, dengan jentera wawasan, jentera BN, jentera UMNO, kita tengok di Negeri Sembilan, sinergi yang cukup baik, muslimah dan wanita bertungkus lumus bersama. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh jadikan PMX sebagai XPM. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak nak bercakap panjang lagi. Ada penceramah yang lebih hebat daripada saya, pendekar kita, panglima perang kita, saudara Cik Gubat. Jadi itulah, kita sebagai akhir ini, saya nak beritahu satu je. Kepada pemimpin-pemimpin BN, PN, bersabar. Kalau ada salah faham, selesaikan dengan baik. Dahulu ada seorang pemimpin, ada beberapa orang pemimpin Perikatan Nasional tanya saya, Raimi, macam mana kita nak bawa turun Anwar Ibrahim? Jawab saya, senang je. Dia kata, siapa yang boleh bawa turun Anwar Ibrahim ni? Tuan Mahathir ke? Tapi Tuan Mahathir dah uzur. Kan? Tuan Guru Hadi ke? Zahid ke? Rafizi ke? Siapa yang boleh bawa turun Anwar Ibrahim ni? Saya cakap, kita tenang je. Yang akan menurunkan Anwar Ibrahim tu adalah Anwar Ibrahim tu sendiri. Tak ada orang lain. Segala masalah yang melanda Pakatan Harapan pada hari ini adalah berpunca daripada politik yang Anwar main. Jadi kita kena sabar. Biar saja. Mereka akan melakukan kesilapan demi kesilapan. Kerana mereka bukan memerintah kerana rakyat. Mereka memerintah kerana gilakan kuasa. Mereka menang bukan kerana jujur. Mereka menang dengan fitnah. Mereka menang dengan penipuan. Dan semua ini akan kembali kepada mereka. Allah itu maha kaya. Allah akan memberikan balasan kepada semua penipuan dan ketidakjujuran mereka ini. Jadi kita sabar. Kita teruskan penyatuan kita. Kita jangan bergaduh sama sendiri. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di masa pilihan raya nanti. Kita akan tengok sinergi yang sangat kuat dan kita menghapuskan Pakatan Harapan once and for all, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.